أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما وفقهنا في الدين وجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini dengan bacaan Ummul Kitab dan juga 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi, dengan niat pertama sekali semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengurniakan kita akidah yang benar, niat yang benar, ilmu yang benar, amal yang benar, adab yang benar, akhlak yang benar, taubat yang benar, cinta yang benar, guru yang benar, sahabat yang benar, serta jalan agama yang benar. Dan dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa meletakkan kita di atas keafiatan yang berterusan dan pemeliharaan yang sempurna pada urusan agama kita, dunia kita, akhirat kita, jiwa rohani, pemikiran, tubuh badan kita, anak isteri, zuriat keturunan kita dan seluruh kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyejuk mata kita dan kegembiraan hati kita di dalam solat, di dalam majlis ilmu, di dalam bacaan Al-Quran, dalam zikrullah, dalam segala ketaatan kepada Allah menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita sebaik-baik husnul khatimah yang terpelihara daripada segala fitnah dan bid'ah. Maka moga-moga dapat kita pergi ke alam akhirat dengan penuh ketenangan, kebahagiaan dan kegembiraan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد بسم الله Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi pengajian kita dalam tema memperbaiki kefahaman agama menurut ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan di antara perkara yang amat penting pada zaman ini untuk difahami melalui kacamata ulama ahli sunnah wal jamaah adalah konsep bid'ah. Kerana salah faham di dalam perkara ini menyebabkan munculnya golongan-golongan ekstrim, golongan-golongan yang kuat mencaci para muslimin dan para ulama dengan tuduhan bid'ah, dengan tuduhan sesat, dengan tuduhan mengikut Hindu lah dan macam-macam lagi. Kita telah pun sampai pada muka surat 89 dan kita telah sampai pada penjelasan yang dibuat oleh Imam Besar Mazhab Syafi'i, Imam Besar Mazhab Maliki. Kita telah melihat nukilan daripada 17 orang ulama Mazhab Syafi'i. Semuanya menerima adanya bid'ah hasanah. Kenapa? Kerana imam kita, Imam Syafi'i, adalah mujtahid mutlak mustaqil yang telah memulakan penerangan atau pembahagian bid'ah kepada bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang terkeji. Maka oleh kerana itu tiada masalah langsung dalam mazhab Syafi'i tentang istilah bid'ah hasanah ataupun bid'ah mahmudah. Dan kemudian datang imam besar ulama mazhab Syafi'i juga, Sultanul Ulama Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, yang kemudiannya membahagikan bid'ah kepada 5 hukum, iaitu bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunat, bid'ah yang harus, bid'ah yang makruh dan bid'ah yang haram. Dan itulah standard para fuqaha. Jadi kalau ada orang yang mengajar kita tidak ada bid'ah yang terpuji ataupun tidak ada bid'ah yang wajib dan sunat, itu bukan standard para fuqaha. Itu hanyalah beberapa pendekatan yang sangat-sangat minoriti. Jadi kalau satu orang tu profesional dalam ilmu agamanya, dia mesti berpegang dengan kod etika yang standard. Dia kena pegang ilmu yang diterima sebagai peraturan umum dalam fiqh. Jadi standard yang diletakkan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam ni melebar sampai 4 mazhab. Jadi kalau ada orang yang buat di luar standard, maka orang tu sebenarnya sama ada fuqaha yang tak bertauliah, ataupun orang yang tak bermadhab, ataupun orang yang belajar agama tidak mengikut jalan para atau tidak mengikut standard para ulama. Sebab tu pandangannya pelik-pelik. Jadi orang awam mungkin tak dapat nak memahami perkara ini, tetapi di kalangan para fuqaha ataupun di kalangan para ulama, perkara ini makruf. Maknanya inilah standard yang dipegang oleh majoriti ulama. Maka membawa pendekatan yang berbeza itu adalah terpinggir, ya. Maka kita dah sampai pada Imam Qurtubi, seorang mufassir, seorang muhaddis, ya. Maka kita masyhur dalam tafsir Qurtubinya, okey. Dan kita telah melihat apa kata beliau. Kullu bid'atin sadarat min makhluqin fala yakhlu an yakuna laha aslun fi syar'i aw la. Setiap bid'ah yang keluar atau datang daripada mana-mana orang, maka
salah satu, sama ada dia mempunyai asas dalam syariat ataupun tidak. Fa in kana laha aslun kanat waqi'atan tahta umumi ma nadaballahu ilaihi wa hadda rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fahiya fi hiyazil madah. Kalau dia mempunyai asas dalam syariat, maka ia termasuk dalam keumuman apa yang dianjurkan oleh Allah dan apa yang digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia termasuk dalam lingkungan perkara yang dipuji. Jelas, itu standard, tuan-tuan. Maknanya apa? Maknanya bila datang perkara baru, kita tengok dia di bawah anjuran umum syariat ataupun tidak. Kalau dia bawah anjuran umum syariat, terpuji. Jadi tak perlu tuan-tuan nak takut-takut nak berzikir lepas apa di antara rakaat tarawih. Kita tengok sekarang ni bila nak Ramadan ni adalah ustaz-ustaz Wahabi yang mula-mula nak buat kursus fiqh Ramadan lah. Diskusi Ramadan lah. Tapi dalam masa yang sama dia memasukkan racun. Menimbulkan syak wasangka kepada masyarakat. Dia kata tak ada zikir antara solat tarawih, tak ada, dia kata. Semua orang tahu memang tidak ada, maksudnya tidak ada secara literal. Kerana amalan solat tarawih secara berjemaah setiap malam ni pun mula daripada zaman Sayyidina Umar. Kemudian kita dah bincang panjang dulu. Tapi kenapa ustaz tu sengaja tinggalkan dan gantungkan masyarakat pada isu tersebut? Dan tidak memberi jawapan betapa ulama telah keluarkan fatwa. Mesir dah keluar fatwa, Jordan dah keluar fatwa, ulama mazhab Syafi'i dah keluar fatwa. Semuanya kata itu termasuk dalam amalan umum yang dianjurkan oleh syariat, dan memperbanyakkan zikrullah dalam bulan Ramadan tu mempunyai fadilat yang besar. Maka ada yang baca qul huwallahu ahad, ada yang selawat, ada yang berzikir, dan amalan di tanah Melayu pula kita berselawat dan kita bertaradhi, kita mendoakan keredaan bagi khulafa' yang 4. Kerana apa? Kerana nak meneguhkan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah di kalangan masyarakat, menghormati seluruh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Terangkanlah begitu, barulah masyarakat tidak tertanggung ataupun tidak tergantung dengan rasa syak wasangka dan waswas. Perkara tersebut telah dibincangkan oleh banyak para ulama dan telah dijawab jawapannya. Ini tidak. Tak ada tuan-tuan, tak ada dalil. Itu je dia tinggal begitu je. Dia kata tak ada dalil. Siapa kata tak ada dalil? Ada dalil umum syarak. Itu yang Imam Qurtubi kata, apa sahaja yang dibuat oleh mana-mana orang, mana-mana makhluk, sama ada mempunyai asas dalam syarak ataupun tidak. Kalau mempunyai asas, khalas, ia termasuk dalam bab terpuji. Yang fatwa Imam Ibn Hajar Al-Haytami itu kata, kalau orang tu kata aku berzikir antara solat tarawih ini Rasulullah buat, itu yang tak boleh. Menisbahkan pada perkara yang tidak ada sandarannya, itu yang tak boleh. Bukan tak boleh berzikir antara rakaat solat tarawih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu dia kata tak ada qiyam, tak ada tarawih. Kalau tuan-tuan faham, sebahagian orang ni, golongan Wahabi itu utamanya, mereka memang menganggap solat tarawih itu tak ada. Mereka kata itu qiyam Ramadan. Macam kita jumhur ulama, 4 mazhab lah, kita kata solat tarawih itu solat yang khusus pada bulan Ramadan semata-mata. Qiyam Ramadan lebih umum, qiyamul lail lagi umum. Sehingga kan ulama dah terangkan kenapa para sahabat akhirnya letak 20 rakaat. Kerana kalau solat sunat muakkad tu lebih kurang rawatib tu 10 rakaat, maka digandakan jadi 2 kali ganda pada bulan Ramadan, maka tarawih itu sekitar 20 pada 20 rakaat. Itu yang kekal pada zaman para sahabat. Dia bawa hadis Sayyidina Aisyah kata Rasulullah SAW berqiyamul lail dengan 11 rakaat sepanjang tahun. Bacalah hadis tu betul-betul. Itu kan cerita tentang qiyamul lail sepanjang tahun. Memang qiyamul lail itu wajib ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunat kepada umatnya. Jadi Rasulullah memang tak tinggal qiyamul lail, kerana qiyamul lail itu wajib ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti ibadat korban juga.
Rasul kata ibadat korban tu fardu ke atasku, sunat kepada umatku. Qiyamul lail pun begitu. Qiyamul lail wajib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunat kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis Aisyah yang solat 13 rakaat tu, 11 rakaat itu qiyamul lail sepanjang tahun. Sebab tu hadis tu merujuk kepada solat sunat witir dan juga solat tahajud bagi kita. Adapun untuk solat tarawih, hadisnya bukan hadis riwayat Sayyidina Aisyah tu. Hadis riwayat Abu Dzar Al-Ghifari menceritakan Rasulullah keluar pada 3 malam, 23, 25 dan 27. Rasulullah sembahyang bersama dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sehingga pada malam ke-23 sehingga ke 1/3 malam. Malam ke-24 Rasulullah tak keluar. Kemudian malam ke-25 Rasulullah keluar sembahyang dengan para sahabat sampai separuh malam. Malam ke-26 Rasulullah tak keluar. Rasulullah keluar pada malam ke-27, Rasulullah keluar dengan isteri-isteri dan anak Rasulullah SAW. Maka para sahabat begitu ramai dan Rasulullah sembahyang dengan para sahabat sampai hampir-hampir luput waktu sahur. Kemudian Rasulullah tak keluar dah. Kemudian bila para sahabat tanya, Rasulullah kata, aku tahu apa yang kamu mahukan, tetapi aku tak mahu difardukan ke atas kamu. Jadi Rasulullah dah tunjuk bahawa boleh melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan secara berjemaah. Dan itu khusus dan dengan ada kadar-kadar yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila datang zaman Sayyidina Umar pun melihat untuk menghimpunkan para sahabat di belakang imam yang satu, lalu dipanggil Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Kerana Sayyidina Ubay bin Ka'ab adalah sebaik-baik pembaca Al-Quran di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengajar duk bid'ahkan 20 rakaat, ada yang kata ajar cuba menakut-nakutkan masyarakat berzikir selepas antara solat tarawih, ada yang menakut-nakutkan macam-macam. Hati-hati, itu insya-Allah Wahabi yang bertopengkan ataupun Wahabi yang bertaqiyah. Ya. Selangor akan keluarkan fatwa berkenaan Wahabi. Pahang punya fatwa Wahabi sesat dan bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi hati-hati. Sebahagian mereka cuba mengajar agama tetapi memasukkan racun. Akhirnya semua takut nak buat. Kami dulu belajar duduk makan dengan Baba Abdul Aziz Al-Fatani sambil tunggu makanan. Kalau masih masjid kan buat tahlil. Sambil-sambil tu baca doa, ya azimu ya azim, ya azimu ya azim, anta ilahi la ilaha illa ant, ighfir lidh-dhambal azim, fa innahu la yaghfiru dhambal azim illa al-azim. Walaupun riwayatnya sangat lemah, tetapi oleh kerana doanya doa yang indah dan dilakukan pada waktu nak berbuka puasa, iaitu pada waktu yang sangat dimakbulkan doa, maka ulama mengamalkannya. Berzikirlah apa-apa saja, nak baca doa istighfar ke, nak baca tahlil ke, nak baca, silakan tuan-tuan, tak ada masalah. Sehingga kan ulama mengatakan satu tasbih pada bulan Ramadan ni lebih berharga daripada 1000 tasbih pada bulan yang lain. Maksudnya apa? Nafas-nafas kita dalam bulan Ramadan ni begitu berharga. Jangan sampai ada nafas yang tak berzikir. Tetapi orang yang tidak faham tentang kaedah ini menakut-nakutkan masyarakat sampai nak berzikir bulan Ramadan pun takut. La ilaha illallah. Ya. Baik. Wa in lam yakun mithaluhu mawjudan, walaupun tak ada contohnya, kata Imam Qurtubi, kalau benda tu baik termasuk dalam anjuran umum syarak, maka walaupun tak ada contoh terdahulu, maka dia adalah satu perkara yang baik. Kanau'in minal judi was sakha'i wa fi'lil ma'ruf, fa hadha fi'luhu minal af'alil mahmudah, seperti beberapa jenis daripada sifat-sifat pemurah. Ayah saya dulu kalau pergi mana-mana surau, tengok tak ada slipper Jepun, dia wakafkan slipper Jepun. Paip dia dah buruk rosak, ayah saya ambil dalam kereta tu, paip pasang. Saya jumpa dengan anak almarhum Dr. Usman Al-Muhammadi. Dia cerita ayah dia kalau balik kampung dekat Kelantan tu,
Pergi ke masjid-masjid cuci tandas. Tuan. Dia tanya, abah buat apa buat macam ni? Nak jaga hati. Itu contoh-contoh perkara kebaikan. Itu contoh-contoh perkara kebaikan dalam bentuk kebajikan. Takkan nak cuci tandas pun nak kena cari dalil, tuan. Kan itu termasuk dalam berbakti, memberi manfaat kepada para muslimin dan sebagainya. Jadi akhirnya orang yang salah faham agama, common sense-nya pun tak ada. Benda simple, so simple pun dia tak dapat nak faham. Ya. Hati-hati. Saya baru ni dalam penyelidikan kami pergi ke Sungai Buloh. Jumpa dengan banduan radikal. Memang sangat, dan kami kena kafir. Kami pun dikafirkan. Fahaman Wahabi lah, tak ada fahaman lain lah. Ya, hati-hati. Jadi wa in lam yakunil fa'ilu qad sabaqa ilaih. Walaupun tak ada orang pernah buat perkara tersebut, tapi kalau perkara tersebut berada di bawah anjuran umum syariat, termasuk dalam perkara perbuatan af'al mahmudah, perbuatan-perbuatan yang dipuji. Zaman sekarang ni ada wakaf solar. Masjid kat Cyberjaya tu elektriknya melalui panel-panel solar yang diwakafkan. Dapat jimat elektrik. Memang kalau cari dalil tak jumpa, tuan. Cari dalil panel solar, memanglah tak jumpa. Tapi kan itu kan common sense kan, membantu masjid menjimatkan kos operasi. Takkan nak kata bid'ah pula. Simple ni tuan. Agama ni bukan susah sangat. Yang susah ni bila ada orang yang cuba bawa kefahaman agama tidak mengikut manhaj para ulama. Lalu dibuat naratif-naratif dan cerita-cerita yang menakutkan. Bid'ah sana, bid'ah sini. Akhirnya orang nak buat baik pun takut. Hilang common sense dalam nak buat baik. Baik. Wa ya'dudu hadha, dan antara dalil yang mendukung bahawa segala perkara yang baik, walaupun tak pernah orang buat, walaupun tak pernah apa, tapi termasuk dalam makna erti kata anjuran baik syariat. Qaulu Umar radhiyallahu anhu ni'matil bid'atu hadhihi. Kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tentang solat tarawih berjemaah, inilah sebaik-baik bid'ah. Jadi Sayyidina Umar sebagai satu orang yang sangat fasih bahasa Arabnya, satu orang yang sangat faham tentang hukum agama. Rasulullah kata wa asyaduhum fi amrillah Umar, dan yang paling tegas dalam hukum Allah Umar. Lau kana an-nabiyyu min ba'di lakana Umar, kalau ada nabi sepasku adalah Umar orangnya. Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, ikutlah dua orang sepasku, Sayyidina Abu Bakar dan Umar dan sebagainya. Jadi Sayyidina Umar sendiri kata ni'matil bid'ah, sebaik-baik bid'ah. Sayyidina Umar sebut sebaik-baik bid'ah. Maka sebab itulah Imam Syafi'i berhujah dengan kata-kata Sayyidina Umar. Daripada sebaik-baik bid'ah inilah bid'ah yang baik, sama saja. Ya. Lima kanat min af'alil khairi wa dakhilatan fi hiyazil madah. Kerana solat berhimpun untuk berjemaah, solat tarawih itu termasuk daripada perbuatan-perbuatan yang baik dan termasuk dalam lingkungan apa yang dipuji oleh syariat. Wa hiya wa in kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad sallaha illa annahu tarakaha wa lam yuhafiz 'alaiha. Solat tarawih ni walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya, tetapi tarakaha, Rasulullah meninggalkannya. Maksudnya Rasulullah tidak buat tiap-tiap tahun dan Rasulullah tak buat tiap-tiap malam. Tarakaha, Rasulullah meninggalkannya. Walam yuhafiz 'alaiha, dan Rasulullah tidak berterusan melakukannya. Adakah kerana Rasulullah malas? Tidak. Rasulullah sembahyang qiyamul lail sampai pecah kulit-kulit kaki, tumit-tumit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu dahsyatnya ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah setelah melakukan solat secara berjemaah beramai-ramai pada malam bulan Ramadan kemudian Rasulullah meninggalkannya?
Sebab Rasulullah nak letak asas pensyariatan, tapi tak nak sampai jadi wajib. Dan ulama kata kalau Rasulullah buat sekali je perkara itu, haram kita kata bid'ah. Dan orang yang pertama sekali kata solat tarawih 20 rakaat ni bid'ah, namanya Al-Albani. Ulama kata daripada zaman para sahabat tu sampai akhir zaman ni, tak pernah muncul satu orang yang berani bid'ahkan solat tarawih 20 rakaat. Tak pernah muncul. Orang-orang dulu pun ada yang sebahagiannya kata, oh saya prefer 8. Tapi tak pernah bid'ahkan 20. Sehingga munculnya tokoh Wahabi namanya Al-Albani. Itulah orang pertama. Maka waktu ke? Oh, belum lagi. Baik. Yang bunyi dah macam orang beduk tu, apa pukul beduk tu. Baik, tak apa. Wala jama'an nas 'alaiha, dan Rasul tidak menghimpunkan orang ramai pada setiap malam untuk melakukan solat berjemaah pada malam-malam Ramadan. Bahkan di awal-awal Rasulullah kata, sallu fil bait, sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum, semayang kat rumah, semayang kat rumah, Rasulullah kata. Fa inna salatal mar'i fi baitihi afdalu min salatihi fi masjidi hadza ila al-maktubah. Sesungguhnya solat seseorang di rumahnya itu lebih baik daripada solatnya di masjid, kecuali solat fardu. Tapi Rasulullah nak meletakkan asas pensyariatan solat yang dianjurkan untuk dilakukan secara berjemaah, beramai-ramai dengan tambahan pada bulan Ramadan. Maka Rasulullah melakukannya 3 malam, tapi tidak berterusan melakukannya. Kenapa? Kalau Rasulullah buat tiap-tiap malam, tuan-tuan, habislah jadi wajib, kita pun tak mampu. Terutama malam-malam akhir nak balik kampung raya. Memandu berjam-jam jam. Tiba-tiba nak malam tu nak kena sembahyang tarawih juga wajib. Hai. Jam kita, tuan-tuan. Siapa yang tak ada kampung tak apalah. Jadi subhanallah, kasihnya Rasulullah pada kita, tengok macam mana. Letakkan asas, kemudian para sahabat faham. Fa muhafazatu Umar radhiyallahu anhu 'alaiha wa jam'in nas laha wa nadbihim ilaiha bid'ah. Maka Sayyidina Umar yang melakukan solat tarawih tiap-tiap malam. Rasulullah buat tiga kali je. Sayyidina Umar suruh buat tiap-tiap malam, berjemaah. Jadi kita kata kat Wahabi, kalau lain kali you betul-betul nak ikut literal, you 3 malam je sembahyang kat masjid, 27 malam lagi sembahyang kat rumah. Jadi walaupun Rasulullah buat 3 malam, Sayyidina Umar buat tiap-tiap malam. Dan Sayyidina Umar buat awal malam lepas Isyak. Sebab tu Sayyidina Umar kata apa? Ni'matil bid'atu hadhihi wallati yanamu anha afdal. Inilah sebaik-baik bid'ah, tetapi waktu yang mereka tidur, iaitu waktu tengah malam dan akhir malam tu sebenarnya lebih afdal. Ya. Tapi kalau kita buat tarawih 2 jam sebelum subuh, tuan-tuan, cuba try tengok. Tapi betul ada, saya baca Syekh Ahmad Said Ninggi. Dia tarawih dengan anak murid dia selepas tengah malam. Maksudnya lepas Isyak dia suruh pelajar-pelajar dia tidur. Lepas tu bangun tengah malam. Mereka buat tarawih lepas pukul 12 tengah malam. Ya, ada tuan guru buat macam tu. Tapi kalau masjid kampung baru buat macam tu, tak tahu apa, cukup tak satu saf. Takut tak cukup satu saf, tuan-tuan. Tapi kalau tarawih awal malam, penuh orang. Maka meraihkan orang ramai itu lebih afdal. Ambil contoh. Dalam sebahagian riwayat menyebut sembahyang Isyak yang paling afdal tu setelah 1/3 malam berlalu. Maknanya kalau Isyak kalau maghrib masuk pukul 7, terbit matahari pukul 7, contohnya lah, ataupun pukul 6, nak senang kira pukul 6. Yang normal kalau katalah matahari terbit pukul 6, tenggelam pun pukul 6, maka 1/3 malam pukul 10. Tapi kita pukul 7, 1/3 malam pukul 11. Kalau tuan-tuan baca riwayat, ulama memang menyebut waktu paling afdal dari sudut waktu adalah 1/3 malam. Tapi kenapa kita sembahyang Isyak awal malam? Sebab afdal dari sudut ramai orang datang. Kerana kalau nak sembahyang Isyak pukul 11 malam, tengok berapa orang boleh datang.
Jadi meraihkan orang untuk melakukan ibadat yang berbentuk syiar ni diutamakan. Jadi fiqh ni luas, fiqh ni luas. Ulama kita sangat faham perkara ni. Sebab tu tok guru kita dulu, tuan-tuan boleh tengok kalau mereka mengajar kat pondok, mereka panjangkan isyak tu. Mereka mengajar sampai pukul 10 baru sembahyang isyak. Nak dapatkan fadilat waktu dan fadilat berjemaah sekali. Jadi orang tak faham apalah tok guru lewat sembahyang lah macam-macam. Bukan tok guru lewat sembahyang, hang yang tak faham. Kamu yang tak faham, kamu pergi salahkan tok guru pula. Ya. Tapi untuk orang ramai di masjid-masjid orang awam tak sesuai buat macam tu. Di masjid-masjid orang awam maka perlulah kita meraihkan kita panggil bilangan yang paling ramai, yang paling orang senang untuk hadir. Saya akan tengok waktulah tuan-tuan. Baik, okey, ada lagi 6 minit insya-Allah. Wa jama'in nasi 'alaiha, dan Sayyidina Umar menghimpunkan orang untuk perkara tersebut, dan dia panggil Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, aku nak engkau menjadi imam malam ni. Aku nak engkau jadi imam malam ini. Orang-orang ramai siang mereka bekerja, penat. Jadi mereka perlukan apa kita panggil kekuatan untuk buat, dan orang yang pimpin mereka sembahyang tarawih pada waktu malam. Maka kata Sayyidina Ubay, sebab Sayyidina Ubay ni kata Rasulullah, wa aqra'uhum Ubay. Sahabatku yang paling hebat qiraat dia, paling tepat qiraat Al-Quran dia Ubay. Ubay bin Ka'ab. Siapa yang belajar sanad Al-Quran mesti sampai pada Sayyidina Ubay radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka Sayyidina Ubay kata, hadza amrun lam yakun ya Amirul Mukminin. Perkara ni tak pernah dibuat. Sembahyang di belakang imam yang satu untuk satu masjid tak pernah dibuat orang. Zaman Rasulullah tu pun 3 hari je. Zaman Sayyidina Abu Bakar tak buat. Separuh pertama Sayyidina Umar pun tak buat macam tu. Orang sembahyang sendiri-sendiri, kalau ada pun jemaah-jemaah kecil-kecil je. Untuk satu imam, untuk satu masjid tak pernah berlaku. Maka kata Sayyidina Umar, araf tu, aku pun tahu. Sayyidina Umar kata, aku pun tahu. Walakinnahu khair, tetapi perkara ni baik. Maka Sayyidina Ubay radhiyallahu taala anhu pun jadi imam. Dengan bacaannya yang begitu baik. Akhirnya disebut mula-mula satu rakaat 200 ayat, 8 rakaat. Lepas tu dikurangkan jadi 100 ayat. Kemudian tapi rakaat bertambah. Akhirnya jadi 20 rakaat, sekitar satu ayat, satu rakaat itu 20 ayat. Itu kadar yang dibuat oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa nadbihim ilaiha, dan Sayyidina Umar ajak orang ramai sembahyang. Tapi ulama ulas, kenapa Sayyidina Umar tak diriwayatkan bersembahyang bersama mereka? Disebut pertama, sebagian ulama kata pertama Sayyidina Umar sebagai pemimpin, dia ada tugas lain yang lebih utama. Jadi dia jaga keselamatan, dia ronda, dia ini, dia ada tugas lain. Yang kedua ulama kata dia tak lakukan awal malam, dia lakukan akhir malam. Iaitu pada waktu yang paling afdal. Dan untuk orang macam dia sesuai. Bahkan disebut karomah dia memang kurang tidur. Sayyidina Umar ni disebut karomah dia kurang tidur. Jadi untuk orang macam dia sesuai. Tiap-tiap malam buat akhir malam tak apa. Dengan kekuatan tubuh dia, dengan kekuatan dia, semua tahu. Tapi dia tak memaksakan kaedah yang sesuai untuk dia, untuk orang awam. Apa yang paling terbaik untuk dia, sebagai seorang yang kuat beribadah, memilih waktu yang afdal tengah malam, akhir malam dan sebagainya, dia pun tak letakkan kaedah tu pada masyarakat awam. Kenapa? Adatul wari'in la takunu hukman 'alal jami'. Ada orang warak ni jangan suruh letak kat masyarakat awam. Menangis kan? Makan satu hari 2 kali je maksimum. Nangis kita habislah. Hak tu je pun tak larat nak buat dah. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan baca Rasulullah makan satu hari 2 kali. Disebut di antara bid'ah yang mula-mula berlaku adalah makan lebih 2 kali sehari. Jadi siapa yang makan lebih 2 kali sehari itu bid'ah, ahli bid'ah. Tapi ahli bid'ah yang harus. Alhamdulillah, lega Ustaz. Kalau tidak tuan-tuan nangis kita. Nak kena makan 2 kali sehari je, aduh Ustaz. Kita orang Melayu banyak melepak. Pas subuh melepak, pas tarawih melepak.
Jadi banyak nak makan kali tu tak cukup sekali. Jadi tuan-tuan, Allahu Akbar. Agama Islam ni dia macam ni tuan-tuan. Agama Islam ni meraihkan semua peringkat. Orang nak bersungguh-sungguh ibadat ada cara dia. Orang yang nak pertengahan ada cara dia. Orang yang nak ambil yang asas-asas ada cara dia. Bukan semua orang kena jadi rajin beribadah. Tak mampu kita nak buat semua macam tu. Takkan semua orang kena jadi malas, tak boleh zikir, tak boleh ni, tak boleh ni, bid'ah tak boleh ni. Bukan macam tu. Jadi masing-masing tahu kekuatan masing-masing. Masing-masing tahu kadar masing-masing. Maka pilihlah kadar yang sesuai. Dan apabila nak diterapkan pada masyarakat awam, kena pilih kadar yang boleh ditanggung ataupun diteruskan secara berterusan oleh mereka. Baik. Lakinnaha bid'atun mahmudatun mamduhatun. Tu. Apa yang Sayyidina Umar buat itu bid'ah dari sudut bahasa. Tak ada zaman Rasulullah SAW secara begitu, secara rupa. Asas memang ada. Tetapi kata Imam Qurtubi itu bid'ah yang dipuji. Wa in kanat fi khilafi ma amara Allah bihi wa rasuluhu. Kalau perkara baru tu bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah, iaitu bertentangan dengan anjuran ataupun larangan syarak, fahiya fi hiyaziz dhammi wal inkar. Maka itulah bid'ah yang berada dalam lingkungan yang dikeji syarak dan diingkari oleh syarak. Qala ma'nahu al-Khattabi wa ghairuhu. Dan dengan makna inilah ulama-ulama besar seperti Imam Khattabi dan selain beliau menyatakannya. Jadi perkara baru tidak dihukumkan haram kerana barunya. Perkara yang tak ada zaman Rasulullah, ada zaman ni, tak dikatakan haram sebab ada zaman ni, tak ada zaman Rasulullah. Tak ada. Itu bukan kaedah usul fiqh. Itu kaedah orang jahil. Orang jahil je yang kata tak ada zaman Rasulullah haram, tak ada zaman Rasulullah bid'ah. Tak, itu kaedah orang jahil. Ulama-ulama tak mengajar kita kaedah begitu. Ulama-ulama kata maka ditimbang-timbang. Kalau selari dengan syarak terpuji, kalau tidak selari dengan syarak dikeji. Maka walhamdulillah inilah kaedah standard para ulama dan fuqaha. Jangan terpedaya dengan golongan ekstrim dan jahil seperti golongan Salafi Wahabi. Mereka tu kebanyakan orang-orang jahil yang tidak mengikut jalan dan manhaj para ulama dalam mengambil agama dan mengamalkan agama. Kita sambung lagi pada masa akan datang dalam Imam Syihabuddin Al-Qarafi, dan kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.